Assalamualaikum, baiklah korang semua, hari ini saya akan mengajarkan anda semua cara-cara untuk menaiki bas dari Dubai ke Abu Dhabi. Pertamanya kita kena naik metro dari airport, sama ada Terminal 1, Terminal 3 sampai stesen Union. Dari stesen Union yang line merah kita tukar dengan line hijau. Line hijau tu jadi daripada stesen Union berhenti kat Al Ghubaibah. Kat Al Ghubaibah ni korang nampak stesen tu, korang keluar je pintu tu, memang satu pintu tu je, korang terus dah sampai bus station dia kat sini. Jadi kita akan cuba beli tiket pergi Abu Dhabi dekat sini. Dia macam Terminal 1 Seremban. Okey, korang tak Terminal 1 Seremban. Dia macam TBS Dia sampailah apa orang panggil? Sampailah Abu Dhabi di Dubai. Dia macam jarak dia dari KL ke Johor 3 jam macam tu, 2 jam 50 minit. Jadi korang dari Al Ghubaibah ingat ya, KLIA lah, airport berturun dekat Union. Ingat Union, airport turun kat Union, line sama merah, lepas tu tukar warna hijau. Dari stesen Union hijau tu pergi ke Al Ghubaibah. Okay, ni bas ni. Jadi kita akan beli tiket bas kat dalam. Tunggu update seterusnya.